warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Taqi Wafiq bin Musni, berumur 15 tahun dan bersekolah di SMKK Johari. Hari ini saya akan menunjukkan cara pembinaan haba di dalam cecair. Tujuannya adalah untuk mengkaji pembinaan haba di dalam cecair pada keadaan cecair yang berbeza. Bahan-bahannya adalah gelas kaca, pewarna makanan, panas dan air sejuk. Langkah-langkahnya adalah seperti yang berikut. Pertama, letakkan air di dalam gelas kaca dan letakkan 3 titis pewarna pada setiap gelas kaca. Ini air sejuk dan sejuk. Ini pula air panas dan air panas. Ini pula pada suhu bilik. Dan ini air sejuk dan air panas. Kemudian, letakkan kad pada setiap gelas berikut. Selepas itu, terbalikkan gelas kaca ini ke atas satu lagi kaca. Kemudian tarik kad ini dengan perlahan-lahan. Jangan lupa bahawa ada air panas. Jadi kita kena berhati-hati kepada bila tarikan air itu. Seperti yang kita lihat, suhu bilik, suhu sejuk, suhu panas dan panas, suhu bilik tidak bercampur. Manakala suhu panas dan sejuk bercampur. Kesimpulannya, julat suhu yang besar akan mempercepatkan proses pertukaran haba di dalam cecair. Sekian, terima kasih daripada saya Ahmad Taqi Wafiq bin Musni dan saya Muhammad Najmi bin Musarrafa daripada tim Lightning Gizmika. Sekian, terima kasih.